Baru-baru ini penampilan isteri kepada mantan Perdana Menteri keempat dan ketujuh Tun Mahathir Mohamad iaitu Tun Hasmah berhijab telah mencuri perhatian ramai. Menerusi hantaran tular di media sosial, Tun Hasmah dilihat hadir ke sebuah acara dengan memakai busana berwarna kelabu dan tudung berwarna sama. Dalam video itu juga, Tun Hasmah Muhammad Ali dilihat dipimpin keluar dari sebuah kereta masuk ke dalam dewan bagi meraihkan bersama suami tercinta. Perkongsian video tersebut meninggalkan pelbagai reaksi positif dan rata-rata warga maya mengagumi keanggunan serta kelembutan wajah beliau. Selain menerima banyak pujian, ada juga yang terkejut melihat perubahan Tun Hasmah. Tidak kurang juga segelintir individu yang hampir tidak mengenali Tun Hasmah pada pandangan pertama menunjukkan betapa penampilannya kali ini benar-benar menarik perhatian ramai. Bimbang, jangan ragu, bila pulang daku tentu datang bertandang. Sakit cinta, mabuk rindu, pada kasih aku mengadu. Simpan dalam rindu, setia dalam kalbu. Debar hati bukan calang, juara hatiku telah pulang. Bagai bukti cinta padu, pada kasih aku mengadu. Dendam dalam mimpi,